bab fi karahiyati raddi tib. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah tolak pemberian bau-bauan. Kalau orang nak bagi kat kita minyak wangi, jangan kita kata tak payah. Nabi tak bagi yang tu. Pasal bau-bauan ni dia antara benda yang kalau orang nak bagi tak boleh tolak. Ada setengah orang dia nak cari pahala. So macam mana cara ni dia nak cari pahala? Dia bawa minyak atar. Bila saat lagi orang duk qamat nak semayang saat lagi dah dia buka botol, dia calik Nabi, orang kiri kanan dia calik. Dia nak cari pahala. Pasal apa? Pasal bau wangi ni disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi dan disukai oleh malaikat Allah. Dan orang yang nak diberi jangan tolak, Nabi kata. Cuma kalau dia ni jenis, ada setengah orang dia jenis sensitif. Dia ada certain bau yang dia tak boleh, allergic dengan dia. Bila sapu dekat dia, dia jadi lupa rakaat semayang misalnya. Dia kacau. Macam kita kan, kita kereta duk pasang perfume dalam kereta tu pun, bukan semua orang boleh dengan semua jenis perfume. Ada orang dia perfume dia dalam kereta dia semua jenis bau lime aja, bau jenis limau ni aja, lime aja.